Letak atas kita tak nak ada yang kroni. Okey. Mari aku check dulu. Cincin-cincin tak ada selit-selit apa. Jelajam okey, clear. Okey. Batam cabut 3 je Batam. Untuk pada petang ini, siapakah yang layak? Siapakah yang bertuah itu? Mari kita lihat. Kacau Batam, kacau. Gaul. Orang bagi gaul lah. Gaul. Gaul. Okey, satu di tangan saya. Terus panggil ya. Okey, baik, kita dah panggil. Kita dah umum saat-saat yang mendebarkan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Alia Natasha binti Kamarudin. Betul kan Nur Alia ni? 0136 Nur Alia Natasha binti Kamarudin Isam. Okey, betul. Okey, namanya sebelah. Beri tepukan. Nak beri. Ini dah satu lagu. Biasa dalam mana-mana event Batam akan buat sedikit cabutan bertuah. Dalam rezeki kita ada rezeki orang. Betul tak? Ini konsep yang kami buat dalam tim kita. So biasa dia kita bagi barang apa semua, betul tak? Kadang-kadang ni duit ni bernilai kan, walaupun RM1, kadang-kadang dia rasa benda ni dia perlu kan. Betul tak? So baru-baru ni kita ada sahabat kita dapat cabutan bertuah kereta, tapi mungkin diperlukan sedikit kewangan, dijual kereta tu. Dia dapat cabutan kereta tau, tapi dia jual. Betul tak? So mungkin bagi Batam bagi sedikit kewangan ni mungkin dapat membantu lah. Mungkin dia nak beli coklat ke, ubat gigi dia habis ke, kan? Kita tak tahu, betul tak? So ini adalah cabutan bertuah yang nombor 3. Jadi hari ini Batam bagi RM300. Cara dia macam mana? Sebab Batam punya program tak nak letak duit di depan umum, sebab nanti orang cakap riak, betul. So hari ini pegang saja tiket. Sebentar lagi datang jumpa Batam, bagi QR ataupun nombor account bank. So Batam akan transfer on the spot. Boleh? So kita cuba pegang tiket sahaja. Boleh? So gambar satu. Berapa ratus? 3 apa? 3 apa? Kan macam tak semangat kan? Bagi RM3 baru dia tahu. RM300. Kejap lagi jumpa Batam. Okey, terima kasih. Kita yang kedua. Siapakah yang layak untuk mendapat cabutan bertuah kita pada petang ini? Cabu Batam. Kau lagi Batam. Kau lagi Batam. Jangan tengok Batam. Tak boleh tengok. Mari kita lihat siapakah yang layak untuk mendapat. Kalau boleh minta bawa IC sekali, siap-siap. Ramli baca tak bunyi langsung. Okey. Namanya Siti Rohani. Tengok IC pula. Belakang dia 5242. Ya. Ya. Betul eh? Mana IC kita tengok. Terima kasih kepada Kak Siti Rohani kita. Okey, beri sepatah dua kata. Okey, Patah cerita sikit pasal Umi ni. Hari pertama dengan bini papalan, kan? So Patah teruja sangat dengan Umi ni. Dia jemput kawan dia daripada Alostar 3 hari berturut-turut, daripada Alostar ke Ipoh. Nak beli emas lah, nak tanya itulah, nak tanya ini. So Patah rasa ini perempuan besi ni, Patah rasa. Kalau kita tengok daripada segi umur, betul tak? Dia ada 4 orang, Abdul panggil dia. So hari ini kerana Umi, kita bagi berapa? Kerana Umi 3 kali datang ke Ipoh daripada Alostar, kita nak bagi berapa? RM500 Malaysia. Terima kasih. Itu dia. Kau Batam kau. Mari kita lihat
Muzik kuat sikit. Mari kita lihat siapakah yang pemenang pertama yang bernilai wang tunai. Berapa batang nombor 1 batang? Wow, kertas color putih. Tadi hijau, ini putih pula. Pemenangnya Muhammad Nur Afendi. Balik. Aku tahu tadi aku dah sound dah tadi. Sebelum itu bang, mari kita tengok IC dia. Muhammad Nur Afendi 5329 5329. Okey betul. Saya coba nak tengok. Sini. Tengok depan. Tengok depan. Berapa helai baju ini bang beli bang? 100 lebih ya. 100 lebih helai, berilah tepuk sikit. Wah, buat apa bang untuk tim mancing apa? Salah satu tim mancing. Satu tim mancing. Yang lain tu saya kata biji dia nak bagi kat kawan-kawan dia. Abang baik hati bang, pemurah hati. Okey bang, abang layak untuk dapat ini bang. Untuk cabutan bertuah kita bersama dengan Pak Tam. Oh mana bang? Sungai Petani tak boleh bagi sikit juga. So orang Sungai Petani sangat-sangat sportif, betul tak? So hari ni insyaAllah berapa bang nak? Berapa nak bagi? Berapa kita nak bagi? Satu RM1 bang. Nombor 1 kita bagi RM1,000.